kita bersama, inspirasi dari kami untuk community. BBPS Praturata. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya, Suzy Meraikal, wartawan keluaran anda. Hari ini saya bawakan anda semua ke Pesta Buku Negeri Sembilan yang berlangsung di Medan Mansram Bandur. Program ini diadakan bagi menggalakkan budaya membaca serta meningkatkan minat masyarakat muda terhadap bahan bacaan yang berkualiti. Pelbagai aktiviti menarik serta jualan buku dari pelbagai penerbit turut disediakan untuk para pengunjung. Ayuh bersama-sama kita saksikan kemeriahan Pesta Buku ini. Kini saya berhadapan di SMO Boh. Bersama saya, Encik Zahari bin Hussein daripada Syarikat Muda Osman ataupun SMO Ubud Store lah. baiklah tuan, saya ada dua soalan untuk tuan. Okey. Soalan pertama, apakah produk atau buku yang paling mendapat sambutan pada tahun ini? Okey, untuk makluman, kami daripada SMO Ubud Store mempunyai beberapa rangkaian kedai buku di Kelantan, Terengganu dan Pahang. So, analisis daripada hasil jualan di kedai kami bawakan khusus untuk Pesta Buku Negeri Sembilan. Semua genre terbaik daripada pelbagai kategori, kanak-kanak, buku novel, blokis, buku agama dan juga motivation lah. Semua dalam ikut kategori, semua yang terbaik ataupun terlaris yang mendapat sambutan yang paling hangat daripada pembeli-pembeli lah. Baiklah, terima kasih tuan. Sama-sama. Sekian daripada saya. Kini bersama saya, Puan Hayati binti Ismail daripada Perbadanan Sukan Awam Negeri Sembilan. baiklah puan, apakah objektif sebenar Pesta Buku Negeri Sembilan ini diadakan pada setiap tahun? Okey, objektif sebenar Pesta Buku diadakan setiap tahun adalah untuk mendekatkan para penerbit buku dengan masyarakat Negeri Sembilan, pemambil buku. Jadi masyarakat Negeri Sembilan, khususnya para pelajar, dapat memilih bahan-bahan yang berkualiti dengan sendiri. Sebelum ni mungkin beli online pun semua kan. Jadi sekarang ni bila datang ke Pesta Buku Negeri Sembilan, dapat beli dengan secara langsung lah. Dapat potongan harga, dapat buku-buku terkini. Jadi lebih menarik lah. Mendapatkan koleksi peperiksaan yang menarik, yang terkini lah. Panjang pula. Terima kasih puan. Okey, sama. Itu saya daripada saya. Terima kasih. Cerai liputan saya berlabuh di sini. Semoga Pesta Buku Negeri Sembilan dapat terus menyemarakkan semangat budaya membaca dalam kalangan masyarakat muda. Sekian daripada saya, Suzy Meraikal, Guru Pedasan TV melaporkan. Jom terwajah ke Pesta Buku Negeri Sembilan. Jush.